Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Dini Ikhwan bin Muhammad Ramzi dari SMK Datuk Haji Hassanah. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menyentuh perasaan saya, iaitu Ayahku, hasil karya seorang tokoh yang hebat Nusantara, iaitu Hamka. Buku Ayahku ini diterbitkan oleh Publishing House Sendirian Berhad dan merupakan cetakan pertama pada tahun 2023. Ia mengandungi 593 halaman dan berharga RM38 di Semenanjung Malaysia dan RM41 di Sabah dan Sarawak. Sebelum saya berkongsi isi kandungan buku ini, izinkan saya menceritakan sedikit tentang penulisnya. Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik Karim Amirullah dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Minangkabau, Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama, penulis dan pemikir Islam yang sangat dihormati. Antara karya terkenalnya termasuklah tenggelamnya kapal Vanderwijk dan Di Bawah Lindungan Kaabah. Beliau juga pernah menjadi Ketua Majlis Ulama Indonesia. Walaupun telah meninggal dunia pada 24 Julai 1981, karya dan pemikiran tetap hidup hingga ke hari ini. Buku Ayahku merupakan sebuah audiobiografi yang menceritakan tentang kehidupan ayah Hamka sendiri, iaitu Haji Abdul Karim Amirullah, seorang tokoh agama yang tegas dan sangat menekankan pendidikan Islam. Kisah ini diceritakan melalui sudut pandangan Hamka sebagai anaknya. Ia menggambarkan hubungan mereka yang kadang-kadang renggang kerana perbezaan pandangan, terutamanya apabila Hamka memilih untuk menjadi penulis, bukan seorang penulis lama seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Namun begitu, apa yang sangat menyentuh ialah bagaimana Hamka tetap menyayangi dan menghormati ayahnya. Tema utama buku ini ialah kasih sayang keluarga, konflik antar generasi serta pengorbanan seorang ayah dalam mendidik anak-anak. Buku ini mengajar kita bahawa walaupun ibu bapa mungkin kelihatan tegas, semuanya demi kebaikan anak-anak. Kesimpulannya, Ayahku bukan sekadar kisah peribadi tetapi satu cerminan tentang nilai kekeluargaan, ajaran agama dan pentingnya menghargai jasa ibu bapa. Ia syarat dengan pengajaran dan sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi mendengar.